Okey bawah masuk. Tu masuk. Nanti start kereta lu. Cik tak boom. Hui, betul-betul bunyi enjin. Assalamualaikum, saya Number One. Bertemu lagi kita di sambungan Honda Civic First Generation. Hari ini saya nak sambung, sebenarnya tak sambung. Sebenarnya ni hari yang sama je. Pakai baju sama, tangan dah kotor kan. Lalu buat video introduction pagi-pagi. So, kita akan bawa kereta ni ke sana. Untuk jack, kita nak tukar disc brake daripada drum brake. Okay, stay tune guys. Okey bawah masuk. Tu masuk. Nanti start kereta lu. Cik tak boom. Hui, betul-betul bunyi enjin. Kita nak convert drum brake belakang kepada disc brake. Siapa yang nak tahu cara dia, saya sharekan cara-cara nak convertkan disc brake kepada drum brake menggunakan Honda Accord punya belakang punya disc brake. Sambungan kita punya penukaran disc brake. So belah sana dah pasang, ni disc brake pun dah masuk. Nanti kaliper saya ambil ini drum brake ni, saya keluarkan daripada hub dia. Ini adalah hub Honda Accord, hub Honda Accord yang ini. So ini masih hub Honda Civic, tapi saya keluarkan dia punya drum brake, tinggal dia punya shaft saja. So untuk memasukkan disc ini, saya ambil dia punya bearing ni, bearing depan belakang dia, saya transferkan ke sini. Cuma satu disc daripada Honda Accord ni, dia punya bearing kecil-kecil. So nak masukkan bearing daripada Civic ke situ, saya kena lay dia. Kita lay mesin, so dapat masuk bearing depan belakang. So belakang ni punya holder caliper ni masih Honda Accord. So tak ada apa-apa perubahan yang ketara. So kita just ambil dia punya disc dengan dia punya placeholder ni dan dengan dia punya caliper, terus masuk. Habis. Lepas itu saya nak pakai spacer. Ni spacer sementara untuk kita keluarkan dia sebanyak 25 mm. Mungkin saya akan tambah lagi tebal sebab depan tu dia masih terkeluar lagi. Belakang ni walaupun dah ada spacer, dia tak cukup. Alright, lagi bahagian dalam ni saya akan buka dashboard hari ni. Kita akan tampal bitumen punya ni, bontot kuali punya stiker. At the same time dia boleh menjadi soundproof jugalah. So bila langgar air tu tak adalah bunyi bunyi. So okey, itu saja untuk disc brake. Tidak berapa complicated. Cuma dia punya handbrake tu saya kena fikirkan, sebab dia punya handbrake kalau Honda Accord datang daripada sini, kalau Honda Civic datang daripada sana. So dia menarik sini, dia ada function macam itu. So sana pun boleh lah, dia tetap anti-clockwise juga. So kita boleh maintain daripada sana lah. So thank you so much for watching guys. Right about to whack the corner.